Betul. Ingatlah, satu pusingan. Siapa sampai sini dulu? Yang menang. Siap semua? 3, 2. Biar saya turun ambil. Bahaya. Longkang tu dalam. Nanti kau jatuh. Jadi macam mana ni? Habislah. Kita minta tolong ke dalam. Betul. Jom. Tapi kereta aku. Tinggal je kat situ. Nanti kita ambil lah. Cepat. Jangan hujan. Tunggulah dulu. Din, mana kau? Kuatkan dia. Kuat tau. 1, 2, 3. Kotornya aku. Apa? Kita orang pun kotor juga. Yang penting kau selamat. Dan kita semua pun selamat. Macam mana nak keluar? Kamu lompatlah, Ihsan. Aku takutlah. Kalau hujan pasti tenggelam. Saya berhenti berenang. Cuba kau panjat. Wah, betul-betul Mail. Hele. Harap tayar je besar. Licin lah. Yelah tu. Kawan-kawan, tengok sana. Jalan keluar. Dah nak hujan. Baik kita keluar cepat.
Terima kasih semua. Nasi padang. Sekarang macam mana? Kita baliklah. Kau tahu ke jalan balik? Aku tahu. Jom. Balik. Balik. Jom, jom. Hai. Hai. Tolong! Saya sini! Sini! Apa? Cepat tolong! Kau tak apa-apa? 2-3 kelam kabut. Lampu sudah tercabut. Bateri aku pun dah tercabut. Habislah. Korang tak disayangi tuan sebab dah rosak. Tak boleh guna lagi. Tuan kau mesti nak beli yang baru. Tuan kau mesti nak beli yang baru. Tahu takut? 15! Boleh bunyi lagi. Saya tak rosak. Cacik dah gembira. Aku macam mana? Jom, kita tolong Fizi. Kereta kita patut ada dalam longkang tu. Tahu
Apa nak airannya? Air hujan dah hanyutkan. Ish, habislah kita kena marah dengan akak. Ramai-ramai sini mana mau pergi? Budak-budak ni minta aku tolong ambilkan kereta lumpur mereka. Dah jatuh dalam longkang sana tu. Itu macam kan? Atuk, jomlah cari lagi sekali. Tok, tolonglah kita orang. Atuk, sekarang! Betul. Tolonglah, Atuk. Tolonglah. Cepatlah, Tok. Yelah. Penatnya. Bila nak sampai ni? Tarik kiri, tarik kanan, tarik atas, tarik kita, tarik. Ayo. Apa itu bising-bising? Kereta lumba. Uncle Moto. Ya, Ros. Ini duit. 1, 2. Ini kasih sama Upin Ipin dengan kawan-kawan. Apa dalam ni, Uncle? Adalah. Korang duduk dulu. Atuk nak pergi tukar baju. Nah, Uncle Mutu bagi. Apa tu? Tak tahu. Bukalah. Makanan kot. Jumpa juga. Nasib baik jumpa balik. Kau ni mahal. Nasib baik tak rosak. Alah, bateri dah lemah. Aku ada bateri. RM2. Alah, lampu kereta saya sudah tercabut. Tak boleh main. Boleh lagi lah. Sambung je wayar dia. Marvelous! Nasib baik kereta kita tak rosak apa-apa. Sebab kita jaga dengan baik. Kita orang pun jaga dengan baik. Main cakap. Betul. Sebab tu kereta-kereta ni balik pada kita. Tahu tak apa? Uncle Mutu? Mana dia jumpa? Dah lah tu. Mari sini makan goreng pisang. Upin, jangan mula. Upin dan Ipin, inilah dia. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Kain merah Ipin, bahagian 1. Okey. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 1. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 2. Hati-hati. Pukul berapa Datuk Harimau? Waktu makan.
Oi, sedapnya tidur. Bangun cepat. Akak, kan cuti sekolah. Cuti ke tak, tetap kena bangun pagi-pagi. Nanti jadi malas. Bangun. Yelah. Apa tunggu lagi? Cepatlah. Nanti kawan-kawan tinggal kita. Kejap. Mana ni? Kau cari apa ni? Kain merah aku. Semalam aku sidai kat sini. Sekarang dah tak ada. Mana agaknya? Aku tahu. Apa yang kecoh sangat ni? Berlari ke sana ke sini sampai bergegar rumah. Cari apa? Cari akak. Cuba tengok kat luar. Cuba Pin. Akak, ada nampak kain merah Ipin? Ada. Tu? Baru je sidai. Patut tak jumpa. Kenapa akak basuh? Hai, sebab dah kotor lah. Kalau ikutkan hati, akak buang je. Akak, sampainya hati. Sampai je. Dahlah rupa macam belacan. Busuk pula tu. Ih. Gelapnya. Ai, tiba-tiba je mendung. Ipin, cepat tolong akak. Ambil ni. Ni masuk. Akak, kain Ipin tertinggal. Kain merah Ipin. Bahagian 2. Ros, Upin, Ipin, masuk. Papa! Kenapa ni? Kain merah Ipin dah terbang di tiup angin. Lah, itu je ke? Cemas, Opa. Ingatkan sesuatu terjadi pada Ipin. Dah, mari masuk. Tapi kain Ipin. Tak apa, nanti kita cari. Dah, masuk. Nah, makanlah. Ayam goreng tu. Sedap. Mestilah sedap. Akak yang goreng. Ini semua sebab akak. Hah?
Shh. Ipin, makan. Tapi apa? Ipin nak pergi cari kain merah tu. Kan hujan lagi tu. Nanti hujan berhenti, kita cari. Makan dulu. Kalau kau tak nak makan, aku telah makankan. Mana Ipin? Dalam bilik. Dia sedih sampai tertidur. Ros tak faham. Kenapa dia sayang sangat dengan kain yang dah buruk tu? Hai, kain tu kan mak korang yang buat untuk dia. Mestilah dia sayang. Kenapa mak tak buatkan Upin kain macam tu? Dulu Upin pun ada. Mak korang ikat kain tu kat leher bila nak bagi makan. Kenapa? Supaya baju tak kotor. Masa tu kan budak kecil. Makan comot. Dan air liur sentiasa meleleh sampai habis basah baju. Apa jadi kat kain tu? Upin tak suka pakai kain tu. Setiap kali dipakaikan mesti dia tarik-tarik sampai terbuka. Baru dia puas hati. Sebab selalu sangat dibuka-buka, akhirnya hilang entah ke mana. Tapi Ipin tak macam tu. Lepas makan pun dia tak akan buka. Dipusingnya kain tu ke belakang dan dipakai ke mana-mana dia pergi. Pantang hilang. Dia cari sampai dapat dan terus pakai. Sampailah sekarang. Nak ke mana? Nak cari kain Ipin. Besok je lah. Dah jumpa. Mana dia kain? Bukan kain. Tapi beg plastik merah. Jangan risau Ipin. Aku akan tolong cari. Kita cari satu kampung. Jom, kita cari sekarang. Jom. Hei, jangan pergi jauh-jauh. Dah nak senja. Ish. Kain merah Ipin. Bahagian 3. Orang buat apa tu? Cari kain merah Ipin. Kain merah yang dia pakai kat leher tu. Kain tu hilang di tiup angin kencang. Ipin sedih sangat. Alah, ganti je lah dengan yang baru. Apa susah? Kain tu mak aku yang buat. Mana boleh ganti-ganti? Mari kita cari sama-sama. Kecil besar je aku tengok kau. Janganlah Mama risau. Terima kasih kawan-kawan. Apa tu? Dapat! Bukan kain Ipin. Buat sini. Ini boleh jual ni. Ros keluar kejap ya, Opah. Hey, nak ke mana senja-senja ni? Ros nak cari ganti kain merah Ipin tu. Kesian pula tengok dia. Kau memang nak tunjuk lagak. Kalau kau hebat sangat,
Amboi, rajinnya. Aku tak rajin, tapi terpaksa. Hujan lebat sangat tadi. Habis basah. Kau datang ni apa hal? Kalau nak tempah baju, aku tak terima. Alamak, macam mana ni? Tak adalah. Sebenarnya... Kesian. Nak sekarang? Yelah. Ipin! Tada! Kain merah untuk Ipin. Akak dah jumpa. Ini bukan kain Ipin. Memanglah bukan. Ini kain baru. Ish. Tak nak. Tak sama dengan yang lama. Ipin, jangan macam tu. Mengada. Penat akak cari ni tahu. Woi. Kenapa tu? Cari kain merah Ipin ke? Alamak! Tidak! Opa! Beri kain Ipin. Remo dah koyakkan. Kesian cucu Opa. Tak apa, Opa ada gantinya. Kain Ipin. Samalah. Ini memang kain Ipin. Kain mak buat. Sebenarnya, ini kain Upin yang hilang tu. Ya ke? Jadi ni Upin punya lah. Mulai sekarang, ini kain merah kau. Aku hadiahkan.